Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, pengguna Excel kadang kita selalu dengar berkenaan fungsi count, tapi kita sebenarnya tak tahu nak guna atau nak aplikasikan dengan situasi yang betul. Sedangkan kalau kita tengok dalam Excel, dia ada 5 jenis count, iaitu macam count if, count ifs, count, dan lagi 2 tu saya tak ingat lah apa, count A ke apa dah. Okay, so dalam 5 tu saya senaraikan dalam video kali ini cara menggunakan, dan dia harap berguna untuk anda semua. Dan sekiranya anda suka video kali ini, so boleh tekan button like nanti, dan boleh subscribe channel saya yang mana subscribe. So itu saja, selamat menonton. Terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan bersambung untuk fungsi count di dalam Excel. Di mana kalau kita tengok dekat dalam fungsi count ni, kita ada 5 fungsi count, iaitu count untuk kita kira sel atau kita kira kotak untuk tahu bilangan sesuatu. So yang kedua untuk count if. So count if ni kita nak kira sel atau kotak ni dalam satu syarat. Maksudnya count if ni dalam bahasa Inggeris dia berapa jika, macam tu. Berapa jika. So yang ketiga, kita kira sel atau kotak lebih dari satu syarat, lebih satu condition. So count ifs, so berapa jika, dan maksudnya dia ada banyak syarat dia. Dan seterusnya, sel yang ada data untuk count A, maksudnya kita nak tahu dalam kolom tersebut ada berapa sel atau kotak yang ada data. Dan yang kelima iaitu count blank. Iaitu count blank ni kita nak tengok dalam satu kolom tu ada berapa sel atau kotak yang kosong. So sedikit peringatan semula. So kalau saya bagi tahu tentang sel ni, CELL ni, iaitu sel ni kita masukkan sebagai kotak. Kotak ni kita panggil sel. So nak tengok 5 fungsi atau 5 formula yang kita nak guna ni, kita pergi ke atas ni. Kita pergi FX ni, kita klik. So dekat atas ni dia suruh kita search for a function. So kita tulis count lah. Kita tulis count, kita tulis go. So kita tengok dekat sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Count sehingga count ifs. Okay, so kita sekejap lagi kita nak guna. Untuk data yang saya sediakan di sini, kalau sebelum ni siapa yang ada follow, saya sediakan data untuk jualan kek beserta kita punya pembeli. So kita ada nama syarikat, kita ada jenis kek, status pembayaran, jumlah jualan dan tarikh bayar. Okay, so tanpa berlengah masa kita tengoklah untuk fungsi count yang pertama. So kita masukkan formula count sama dengan kita masuk count. So boleh baca counts the number of cells in a range that contains number. So kita tekan count. Okay, sekarang kita nak kira dalam kotak tersebut so ada berapa data. So kita tarik daripada atas ni. Jangan ambil header tau. Contoh kita nak tengok dalam jumlah jualan tu berapa kali kita punya kek terjual. Bukan jumlah tau, berapa kali kek kita terjual. So kita tarik ke bawah sampai bawah. So kita tekan so 20 lah, sebab kita ada 20 kali jumlah jualan. So 20 kita jual. Kita tulis dekat sini 20 kek terjual. Okay, seterusnya kita akan kira sel satu syarat, iaitu kita nak guna fungsi count if. Okay, so untuk menunjukkan kegunaan count if ni, kita nak kira berapa jenis kek coklat yang berada dekat dalam kolom ni. Kita nampak dia macam bercampur-campur kan. Ada berapa kek coklat, berapa kek strawberry. Okay, so kita nak kira kek coklat ni ada berapa. So kita tekan sama dengan, kita akan masukkan fungsi count if. So dekat sini tulis counts the number of cells within a range that meets the given condition. So kita double klik count if. So range kita akan tarik daripada kek coklat ni sampai ke bawah. Okay, boleh dapat. So selepas tu kita tekan koma, jangan lupa. So dekat sini dia ada minta kriteria. So kriteria kita nak perkataan kek coklat tu ada berapa. So apa yang kita perlu buat, kita buka kurungan.
tekan shift, lepas tu kita buka kurungan. So kita tulis kek coklat sebiji-sebiji apa yang ada. Okay, dah tulis kan? Okay, so kita tutup kurungan. Okay, bila kita tutup kurungan, kita dah nampak formula count if lengkap, kita tekan enter. Okay, so dekat sini kita ada 5 kek coklat yang ada dekat dalam jualan kita daripada 1 April sehingga 11 April. So kita tulis dekat sini kek coklat. Kek coklat ni ada 5 lah, kita guna fungsi count if. Seterusnya count if. Dia ada S sikit lah. Okay, so kita nak kira sel lebih dari satu syarat. Okay, macam mana nak guna? So kali ni saya nak kita tunjuk berapa kali kek coklat tu terjual dengan bayaran yang diterima. Okey Sebab dekat sini status pembayaran kita ada bermacam-macam jenis. Bermula dengan bayaran yang diterima, bayaran ansuran dan belum dibayar. Saya ada buat drop down kat sini. So tadi kita ingat semula kita nak guna count if ni untuk kita kira berapa kali kek coklat yang terjual dengan bayaran yang diterima secara lengkap. So kita buat sama dengan kita masukkan formula count ifs, double click. So dia tanya kriteria range pertama. So range pertama ni jarak pertama daripada satu kotak pertama, satu sel pertama sehingga bawah. So kita akan start daripada kek coklat ni sampai ke bawah, sampai kek mangga. Okay, boleh dapat kan? Okay, boleh dapat. So kita tekan koma. So koma dekat sini dia nak kriteria yang pertama. So apa kriteria kita yang pertama tadi? Kita nak perkataan kek coklat ataupun kek coklat tu ada berapa lah terjual kan. So kita tulis kek coklat. Okay, so dah siap, kita tekan koma. Okay, so dia nak kriteria range kedua. So kriteria range kedua ni kita nak tadi status pembayaran yang diterima sahaja. So kita tarik daripada atas ni sampai ke bawah. Okay, boleh dapat. Dan kita tekan koma. So kriteria range kita apa? Kriteria range 2 ni. So apa kriteria range 2 ni? Kita nak tulis bayaran diterima. Buka kurungan. Kita tulis bayaran diterima. Tulislah sebiji-sebiji supaya Excel boleh baca. Okey, dah settle kan? Sekarang ni sebenarnya kalau kita nak letak range ketiga ada. Tapi saya rasa tak ada apa yang nak cari dah untuk range ketiga. So kita tutup kurungan. Sebab tadi tujuan kita nak cari kek coklat yang bayarannya dah diterima. So dah siap kan? Kita tekan enter. Okey, so ada 3 kali kek coklat yang dah diterima bayarannya. Yang diterima bayarannya. Okay, sekejap lagi kita nak double check. Okay. Okay. Kita kecilkan sikit. Okay. So seterusnya count A. So count A ni dia untuk mengira sel yang ada data. Okay. So kalau tengok dekat tarikh bayar ni, kan ada yang kosong-kosong kan, kosong-kosong. So kita tak tahu berapa kali sel yang ada data untuk tarikh dibayar. Mungkin kalau tengok data saya ni nampak kecil je. Tapi kalau data yang besar, dia akan lebih berguna kepada anda. Sebab ni contoh saja. So kita boleh tengok dengan ketara lah ada berapa sel yang ada data. Okay, tak apa, kita masukkan saja. Masukkan sama dengan kita tulis count A. Counts the number of cells in a range that are not empty. So dia suruh yang mana tak kosong lah. So kita double click. So kita nak start dari tarikh bayar yang pertama sehingga yang terakhir. Dah. So kita tekan saja enter. So ada 12. Okay. Tadi sebenarnya boleh kalau kita nak masukkan untuk range yang seterusnya kan. Sebab boleh kita nak tengok kotak kosong yang lain dekat kolom yang lain. Tapi kita nak kira dekat tarikh bayar ni je ada berapa kotak yang ada data, maafkan saya. So count A ni untuk kotak yang ada data. So
Ni kotak yang ada data. Okey. Dan yang terakhir untuk sel yang kosong, iaitu kita guna formula count blank. So kita masukkan count blank. Double klik, kita akan gunakan dekat tarikh bayar. So yang mana yang ada kosong untuk tarikh bayar ni nanti dia akan keluar berapa kali. So kita tekan enter. So ada 8 kali. Kotak yang kosong atau tidak ada tarikh. Okay, so kita akan go through satu persatu. Kira sel untuk tahu bilangan sesuatu. Tadi kita nak kira ada kek yang terjual ada berapa kan? So ada 20, betul tak? So dari atas ni kita tarik ke bawah. Okay, so tengok dekat bawah ni. So count 20. So betul. Okay, bila betul kita hijaukan lah senang. Okay, seterusnya kira sel satu syarat. Count if. So kita nak kira tadi ada berapa kek coklat terjual. So tadi kita dah guna formula count if tu ada 5. So betul tak kek coklat tu ada 5? Kita kira satu persatu. Ni 1. Hijaukan lah. 2. Hijaukan. Tarik ke bawah. 3. 4. Mana lagi 1? Okey, ni 5. So kita zoom, betul tak? Okay, so betul. So ada 5 sahaja coklat yang terjual. 5 kek coklat yang terjual. Untuk buang balik warna dia. Okay, so ni betul. Seterusnya, kita nak guna count if tadi tu, kita nak kira kek coklat yang diterima bayarannya. Okay, so kek coklat yang diterima bayarannya, tadi kek coklat tu ada 5 kan? Kita hijaukan balik lah. Okay, buat kerja 2 kali pula saya minta maaf. Mana lagi satu? Okay, so kek coklat yang bayarannya diterima. So yang bayaran diterima ni 1, 2. Ni tak, ni belum dibayar. Ni belum dibayar dan ni bayaran diterima. Okay, so betul. Dia ada 3 kek coklat yang bayarannya dah diterima. So kita betul. Okay, kita putihkan balik lah Seterusnya, ada berapa sel atau kotak yang ada data? So kita tadi kira dekat tarikh bayar. So kita kira semula. So kita tarik dari atas ni sampai bawah. Kita nak kira berapa sel yang ada data. Tengok bawah ni. So kita ada 12 sel yang ada data. So betul. Okay, last kali untuk kita tengok kotak yang kosong atau tiada tarikh atau tiada data lah. So kita tengok dekat tarikh bayar tadi kita guna dekat sini kan. So 1, kita highlightkan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali, 1, kita tekan shift jangan lepas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ni pun betul. So kesemua data menggunakan fungsi count ni adalah betul yang kita buat contoh yang saya share kat anda lah. Dan last kali mesti anda tertanyakan kenapa kita tak guna pivot table. Sebab kalau kita kita guna fungsi count ni sebab dia laju dan cepat. Dan seterusnya kita juga boleh tengok ada beberapa syarat. Contoh macam count if ni kan. So kita nak buat tu lebih cepat. Boleh guna pivot, tapi kalau ada yang prefer guna count ni yang lebih cepat, dia lagi suka lah. Sebab pivot ni tak semua orang tahu guna pivot table kan. So, tapi nanti boleh tengok lah saya punya tutorial pivot table tu, saya ada letak dekat atas link. Dan itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. So, jika anda suka pada video kali ini, jangan lupa untuk tekan button like dan tekan button subscribe yang mana belum. Dan boleh share kepada rakan-rakan anda. Sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.